Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu itu umpama haiwan buruan, tulisan pula laksana ikatan. Maka, ikatlah haiwan buruan itu sebaik-baiknya agar ianya tidak hilang dari pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Muhaimin bin Muhammad Ali Hanafiah dari Sekolah Menengah Sains Banting, kod BA 1074. Berjunjung prinsip ilmu penyuluh kehidupan, cabang 1000 kebaikan. Maka, saya suka untuk berkongsi dengan anda semua ilmu-ilmu yang saya perolehi daripada sebuah buku yang berjudul Empire Hikayat Putera Tanpa Nama, karya Temik Abdullah. Sebelum bergelar sebagai seorang penulis, Temik Abdullah hanyalah seorang arkitek yang hobinya melukis dan menulis. Namun, benar kata orang, rezeki Tuhan tidak pernah salah alamat. Cubaan pertamanya menulis sebuah buku bertajuk Pelukis Jalanan telah mendapat sambutan yang cukup hangat dalam kalangan masyarakat. Buku Empire Hikayat Putera Tanpa Nama ini telah diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2018 dengan 347 halaman bercetak. Berbeza daripada buku-bukunya yang lain, buku Empire Hikayat Putera Tanpa Nama ini berlatar belakangkan garis masa keunggulan Kesultanan Melayu. Ringkasnya, buku ini menceritakan kisah remaja-remaja terpilih daripada segenap wilayah Kesultanan Aradanapura yang menuntut di Madrasah Tabing Sari. Ketika ini, Kesultanan Aradanapura sedang dihambat 3 masalah utama. Pertama, ketidakstabilan kerajaan kerana Sultan yang gering. Kedua, pewaris tahta yakni putera Sultan yang telah melarikan diri daripada istana. Dan yang ketiga, Kesultanan Aradanapura sedang dihantui kabar angin mensyirikkan Tuhan dan berselindung di sebalik nama agama Islam dan kuasa tulah ke atas rakyat. Di Madrasah Tabing Sari, remaja-remaja yang terpilih ini telah dilatih untuk memantapkan lagi kemahiran mereka seperti kemahiran memimpin, berperang dan ilmu agama sehingga ke peringkat yang lebih baik. Kisah buku ini dimulakan dengan pengenalan para pelatih Madrasah Tabing Sari. Seterusnya disambung dengan perjalanan mereka ke Pulau Singa. Dan ketika inilah pelatih 8492 dan pahlawan 1636 mula bertikam lidah buat kali pertamanya yang menjadikan jalan ceritanya lebih tertarik dan mengujakan. Konflik dari Pulau Singa ini dibawa hingga ke madrasah dan kemuncaknya telah menyaksikan perdebatan terbuka antara pelatih 8492 dan pahlawan 1636. Dan malangnya, sayang 1000 kali sayang apabila sifat takbur pahlawan 1636 terlalu ketara, namanya telah tercemar dan kurang disenangi oleh Tuan Mursyid bijak. Berbeza buat pelatih 8492, dia semakin disukai para pelatih dan muallim Madrasah Tabing Sari. Antara perkara yang saya sukai tentang buku ini ialah, pertama, penggunaan bahasa Melayu klasik. Punlah begitu, penggunaannya dizahirkan dalam konteks ayat yang mudah untuk difahami dan diterangkan maknanya sekali. Dan yang kedua, jalan cerita yang menarik serta dilengkapi dengan plot penceritaan yang membuatkan pembaca tidak senang duduk. Tetapi, ada juga penambahbaikan yang kita boleh lakukan untuk menambah baik lagi buku ini dan kita menambahkan ilustrasi grafik. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila buku ini banyak gambaran elemen tradisi Melayunya yang sukar untuk ingin diimajinasikan oleh para pembaca. Jika ilustrasi grafik ditambah, tentunya pembaca akan lebih mudah memahami penceritaan yang ingin disampaikan oleh Empire Hikayat Putera Tanpa Nama ini. Buku ini memberikan impak yang cukup signifikan terhadap diri saya. Antara pengajaran yang saya perolehi daripada buku ini ialah, pertama, kita mestilah mempraktikkan amalan menyelidik kesahihan suatu informasi sebelum dikongsikan kepada masyarakat bagi mengelakkan timbulnya sebarang konflik. Dan yang kedua, kita perlulah bijak mengawal emosi agar perkara dapat kita menahan diri daripada perkara yang tidak kita ingini. Manakala, ada 2 nilai yang boleh kita teladani daripada buku ini. Pertama, nilai keberanian boleh dibuktikan apabila keberanian pelatih 8492 berdebat melawan pahlawan 1636 meskipun pahlawan 1636 mempunyai pengikut yang ramai. Dan yang kedua, nilai keikhlasan apabila keikhlasan pelatih 8492 membantu sahabat karibnya pelatih 8480 yang keluar daripada bilik tahanan setelah dituduh palsu melakukan maksiat oleh pahlawan 1636. Pada pendapat saya, buku ini sesuai dibaca oleh semua peringkat umur dan sesiapa sahaja yang ingin menelusuri kisah berlatar belakangkan zaman Kesultanan
berpaksikan agama Islam dengan sentuhan-sentuhan futuristik yang tak terjangkau di akal. Buku ini telah berjaya membuatkan saya sentiasa teruja untuk meneruskan pembacaannya kerana seni bahasa yang digunakan begitulah indah dan jalan penceritaannya yang cukup memberi manfaat buat diri saya. Sebelum mengakhiri resensi buku Empire Hikayat Putera Tanpa Nama ini, izinkan saya menuturkan kembali ayat yang cukup menjadi kegemaran saya dalam buku ini, iaitu, siapalah kita untuk menghakimi kotor jernihnya seseorang? Kita semua ada dosa yang Allah sembunyikan daripada pengetahuan umum. Bersederhanalah dan kenanglah dosa kita sendiri, bukannya kita jaga dosa orang lain. Sekian. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.